pun dah siap. Jom kita pergi makan dulu baru pergi mancing. Motor sini. Kita mancing dekat sini. Sempoi. Ya. Ni kan kita mancing dekat bawah jambatan ni. Ada rezeki lah. Okay, so kita akan mancing udang. Ni dengan kawan saya Mat. Dia bawa 2 orang lah. Oh. Papa Kitchen. Kan, aku pergi tadi tu. Gelap lah ni. Ni kat jati motor depan sikit. Sini okey Mat? Boleh. Boleh lah. Nak jalan mana lah. Tak ada lampu, gelap sikit lah. Hari ni okey Mat? Ha? Ni. Ni aku yang dapat yang si Hawk bagi tu lah. Tapi dia matakai dia jenis panjang Mak. Boleh lah? Boleh hantar Mak. Saya tiga Mak. Anak udang boleh lah? Aku tak pandai mengat. Dia tanya last kali kau tu tanya siapa ada perempuan dalam grup dia. Aku tanya kau tu dia tanya dalam grup ni. Kau tak pandai. Piak dah. Piak nak pergi dia. Tak ni lah seko. Kena boleh tengok lah. Look. Boleh tengok. Boleh tengok. Ada Mat? Tak lekat lah. Lekat. Tali ku lekat. Oh, tali hang yang lekat. Tu lagi ikan lu. Aku dapat ikan lu. Ni nak ni. Dia cabut. Oh. Ikan Mat? Ikan udang. Seluar Mat? Ikan Mat weh. Ikan. Ikan weh. Nangis. Ikan muka beri lah. Kepala dia tak. Ada Mat? Tenduk kaya. Ada mana tu? Udang. Kan. Hah? Ikan-ikan lah. Mantap. Udang Mat? Udang Mat? Udang Mat? Udang. Udang, Alhamdulillah. Ya lagi. Tali sampai melekat dia punya kendiang. Lambat habis. Oh, udang lah. Tahu tu tak pernah banyak ni rebok. Oh, buah putih. Bapak. Okay kan, kita akan ubah spot pula. Dapat pun seekor je kat sini. Dengan ikan lah. Takut kan? Okay, boleh. Okay, demi cari udang kan. Okay kan, kita cari spot ni pula kan. Boleh lah, mana-mana tak apa. Tripod sini bawah jambatan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Ni ya. Wah.
Sangkut ni oh. Ha? Sangkut oh. Ayam kat. Makan baru makan sikit-sikit. Sini mungkin kayu-kayu yang dia buang ni kot. Dah. Woi, ni gila-gila kayu depan sangkut-sangkut ni. Kau macam ni, seluk ni. Makan selekat, makan betul-betul. Dia. Dia memang tak keluar no. Duk. Dah besar apa? Ada. Aduh. Kena cepat lah. Kat ni ada kau laju. Ada oi. Wah. Ha? Ada oi apa? Dia makan pokok je ni ke? Oh. Aduh. Aduh. Aduh, macam mana? Kan bawa di dalam. Aku kara laju tu. Ni memang udang dia kecil-kecil ni. Kau ada jenis ni kan? Ada udang kan kot pula. Paling tengah. Tengah tak ada apa sampai situ ah. Oh, sampai lah. Itu. Kau ada jenis kayu macam ni? Kayu-kayu je ni. Dia pun tak buang kat ni atas. Oh, aduh. Oh. Dia makan dalam ah. Oh, tentu lucu kan. Kau ada keluar? Mana berenang. Aduh, sebab dia bukan cari ikan orang. Dia macam ni tak? Kayu je ni. Masuk ledung. Oh, ni. Okey. Oi. Kaya? Oi. Dah. Ya udang. Nampak. Oh. Alamak, sorry mak. Aku bagi harapan palsu kat hang mak. Babi kan. Ada bohong aku. Oh. Ni dekat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Allah, lucu kan? Lucu. Aduh. Lucu kan? Dah. Dah. Oh, udang. Jangan. Alamak mak, ikan tadi kau mak. Lepas-lepas dia makan balik mak. Macam udang macam ikan mak. Ketuk dia 3 kali. Ikan lah. Oh. Ikan. Besar ikan. Ikan lah makan. Jalan dah. Tapi kalau baling tengah memang. Oh, sangkut dah. Okey. Jangan ikan. Oh, ni pun. Ha? Oh, tali sini. Tali siapa? Dia. Okay, geng, kita ubah spot lah. Nanti apa? Ni lah. Jep.
Udah seekor. Ada ni. Hello, ikan udang. Oh, lucu. Padu ada udang mat. Okey mat. You okey mat? Apa sate awak juga? Mantap. Mat padu ah. Ni macam ikan. Ikan. Ni ketuk kuat. Aku memang set ikan lah tu. Agak lah. Bro lembut lah. Sepatutnya kalau ada kena mentok. Oh ni. Ngantuk ni. Ha? Ada dah. Ha? Ikan lah. Aku memang jual ikan. Baik, aku dah rekam lah. Mak dapat lagi. Aduh mak. Kotor. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga udang. Oh, dah makan lama lekah. Alhamdulillah. Akhirnya. Padu kan. Alhamdulillah. Oh, jom dah makan oh. Air masuk oh. Nanti tengok ayam. Weh, nak tambah? Buaya? Ha? Buaya? Oh, buaya. Ingat buaya. Bukan buaya. Oh, buaya. Ha. Sebab aku buaya. Ikan ni. Ha? Ikan. Ikan apa? 2 biji. Kapal kari. Dah lembut. Wih, ikan banyak. Ha? Tahu. Labi-labi wah. Dekat teli ah. Ha? Oh, tahu ya. Aku buka tali aku. Aku buka. Ikan apa? Ikan apa? Ikan duri.
Kuih. Ada makan kat orang. Sama. Kat channel ah. Patah roh ah. Oh, lucu eh. Oh, lucu. Oh. Okay. Boga. Kita ubah spot sikit. Ada upacara keagamaan kat sana. So kita ubah spot sini pula. Mak, hari ni aku belajar satu benda, Mak. Ha? Hari ni aku belajar satu benda. Apa? Bukan senang nak baca udah. Okay, Mak. Aku lagi cuma. Kena hantu ikan. Kena hantu ikan. Cakap je. Cakap tu ikan lah. Tak kuat dia macam ah. Kalau kena udang besar. Mana tu kalau udang, Mak? Ha? Kalau udang besar. Tu banyak orang raya. Lagi hang biasa tarik tu okey, Mak. Oh. Ni ikan kenjam, Mak. Ha? Macam mana? Dua je. Goyang. Nampak dia goyang ni. Ada perlu api dulu apa? Api dulu. Dah. Wih. Ikan. Wih. Ikan yang makan. Jangan sangkut. Jangan sangkut. Wih. Ni udang besar. Jangan sangkut. Ikan. Oh, nampak. Tak apa lah. Ikan pun tak sangkut. Dah seekor pun kira. Alhamdulillah. Bagus dah. Nanti dok hang kalau tak lucu ni aku soal 4-5 ekor. Ada 4-5 ekor tau. Dia sangkut batu lah. Oh, sangkut batu. Sebab aku dapat rasa ketuk-ketuk tu kan. Ketuk ikan dengan ketuk udang lain tau. Lain. Memang lain. Lepas ni dah tahu dah pot kat mana sangkut, dekat mana yang Tak, aku tempat ni kan. Yang aku tahu sini. Itu kat sini udang kan. hasil lah. Ikan pun kami ambil lah. Ada orang tekai kat dalam. Tu udang. Assalamualaikum. Okey. Dia banyak ni. Dah banyak-banyak sangkut. Besar tak ni buat sama-sama sedap. So sampai sini sajalah. Nak kata udang dapat tu, ada lah udang, tak kupau lah. Ya, kita pengalaman nak mengai malam tepi tebing kan, nak tahu spot-spot mana yang spot sangkut, mana yang tak sangkut. So sampai sini sajalah. Okay, Assalamualaikum. Gerak dulu.